Okay, hi Cik Aziz. Okay, untuk Cik Aziz punya request, okay, yang this one yang Cik Aziz hantar kat kami, okay, untuk 14 room resort. Okay, 14 room resort ni antara nama-nama resort lah. Okay, Daisy, Orchid, Tulip, Jasmine, Lily, Camellia, Lavender and Villa Putri. Dan Daisy akan ada 3, Orchid 1, Tulip 2, Jasmine 4, Lily, Camellia, Lavender, Villa Putri 1. Step 1 lah. Okay, untuk Cik Aziz punya ni, kami come out dengan 2 sketch lah. Okay, sebelum kami go through dengan sketch kami tu, kami akan send dekat Cik Aziz ada 2 file. Satu sketch 1, satu sketch 2. Okay, sketch 1 ni, okay, this one. Okay, untuk yang first punya bahagian room booking, so semua sama macam ni. So, misal kata ada apa yang nak add on dekat kolom ni, just inform, nanti kami akan take note semula. Okay, cuma bezakan antara sketch 1 dengan sketch 2 adalah dekat bahagian kalender. Macam contoh, sketch 1, okay, kita go to sketch 1 dulu. Kalau Cik Aziz tengok PDF file, okay, kalau ini dalam file, okay, ini dalam file. Kalau PDF, dia akan come out dengan report sajalah untuk kita nampak berapa room type dengan room numbers. Okay, dekat sketch 1, untuk bahagian display, okay, bulan secara bulanan kita boleh guna drop down list dalam ni. So, kalau January, February dan seterusnya. Okay, year ikut tahun semasa, tahun kegunaan, dan display akan ada 2 option untuk drop down lah. Satu, user nak view secara room type, ataupun satu lagi adalah room number. Macam this one, room number. Okay, kalau room type, apa beza dia? Okay, room type kita boleh view secara numbers. Contoh, okay, kalau kita pergi dekat room booking, dekat sini ada satu setting, okay, resort, macam Cik Aziz punya resort ada 14 numbers lah. Okay, Daisy ada Daisy 1, Daisy 2. So, dekat sini, resort type, user kena pilih ikut resort apa, jenis apa, and then room number. Room number ni kira, kalau misal kata Daisy kan ada 3, so pilihlah 1, 2, 3. Okay, misal kata kat sini ada 14, so dia punya resort type ada 8 lah, sebab kita akan panggil by name dulu. Okay, so misal kata kat sini kalau kita tengok, okay, number of resort, kiranya resort yang available, okay, ada 3, 1, 2, 4, 1, 1. Ni kira yang ada untuk di booking lah. Tapi nak tahu dia available ke tak, untuk ikut dia punya, kita panggil format 3, 1, 2, 4, 1, 1, 1 ni, kita nak inform kata okay, resort Daisy, okay, ada 3. So, total untuk resort yang apa, yang yang ditawarkan lah ke yang ditawarkan. Okay, so kalau nak check, kita kena check dekat kalender. Ini step dia lah. So, room type, okay, Daisy, okay, kat sini ada 8 lah. Okay, kalau nak check, tengok tarikh sekian-sekian. Kalau kita double check, sepatutnya tadi dia punya flow, dia punya, kita kata apa, dia punya format adalah 3, 1, 2, 4, 1, 1 adalah untuk format mengikut room type masing-masing. So, kalau kita tengok, okay, kalau kita nak double check, okay, kira untuk 1 hari bulan 1, dia dah berkurang. Maksud dia 2, okay, sepatutnya 3 kan, so jadi 1. So, maksud dia 2 Daisy dah ada booking lah. So, kita nak double check, kita tengok kat sini, okay, Daisy 1, Daisy 2 dah ada orang booking. So, maksud dia, untuk room type, dia punya function adalah kita view berapa orang, berapa lagi available. So, kat sini kita nampak tinggal 1 lagi yang available. So, bila kita double check dekat sini, bila kita tengok, okay, maksud dia Daisy 1 masih Daisy 3 lah, masih tak ada kekosongan. So, boleh lah kalau in case mana-mana klien nak book untuk Daisy 3. Okay, itu cara untuk check this one lah. Untuk lebih detail nanti mungkin lepas siap satu sistem tu, mungkin kami akan explain lah. Cuma format dia 3, 1, 2, 4. Ikut format berapa yang ditawarkan untuk room type tadi. Okay, ni untuk room type. Okay, untuk room number pula, dia mengikut numbers dekat sini. Okay, so katakan kita nak check, okay, room number Daisy 1 dah ada orang booking. Okay, 1 hari bulan dah ada orang booking. Okay, 2 dah ada. Okay, 1 dengan 2 dah ada orang booking. So, maksud dia kat sini, kalau untuk kita nak tahu, okay, Daisy 3 untuk 1 semua tak ada lagi yang booking. So, bolehlah masukkan Daisy 3. Okay, so kira nak book Daisy 3 boleh. Kiranya, beza dia adalah room type
untuk kita check secara jenis resort tadi tu. Kalau room number pula mengikut number resort. Maksud dia Daisy akan ada 3. So 1, 2, 3. Okay, Tulip ada 2, Jasmine ada 4. So cara dia kena scroll lah kat sini sebab dia ada function scroll sampai ada the last one Villa Putri. Yang NA ni ignore sajalah sebab yang ni sebab kita nak buat untuk mengikut room number dengan room type. Untuk sketch 1 ni dia kena view macam ni lah. So kalau nak check, nampak tak bila kita ke bawah dia akan ke atas dia punya untuk room resort kita nak double check. Dekat sini tak dah kosong lah sebab tak ada orang booking lagi kan. So kita nak double check. Contoh kita nak tengok kat sini Okay, room booking. Kita tengok. Okay, room booking Lavender. Okay, contoh Lavender untuk bulan 2 ada orang booking. Okay, Villa Putri lah. Villa Putri. Okay, ada 1 malam. Okay, Villa Putri 1 bulan 2. So kita nak double check. Kita pergi je dekat bulan tersebut. Okay, kita pergi Februari. So kita check. Okay, 1 hari bulan 2. So dah ada orang booking. Kita nampak lah kat sini. Okay, Lavender. Kalau kita pergi ke atas, so kita takkan nampak. Ini function untuk scroll lah. Okay, scroll ni kira function dia untuk kita view mengikut room number masing-masing. Kalau tak macam ni lah. Okay, kalau untuk room room type. Okay, kita pergi room type. So function untuk this one dia tak function lah. Dia function untuk room number saja sebab kita nak view ke bawah kan. Macam ni dia dah memang tersedia dekat sini. So kita boleh nampak 312411. Okay, 11 tak adalah sebab dah ada orang booking. Itu format untuk room type lah. Just double check dekat room booking punya bahagian kat sini lah. So nanti bila play around akan nampak. Okay, ni untuk sketch yang pertama. Kalau untuk sketch yang kedua, okay, misal katalah Cik Aziz rasa okay agak susah lah untuk scroll-scroll tu kan, nak view terus satu report tu. Kami boleh canangkan untuk sketch kedua, sama juga room booking, sama dengan room type yang pertama, sketch 1 tu, tak ada masalah, semua sama. Cuma beza dia, room type tadi, dia kita asingkan. Dia tak ada dalam kalender. Kalau kalender tadi yang macam sketch 1 tadi, kalender tu dia ada 2. Function dia ada drop down kat sini. Kalau kita nak play room type, kita boleh view room type. Kalau room number lah. Okay, untuk sketch 2 ni, kami boleh suggest kita buat 2 berasingan. Satu, misal kata user nak check room type, pergi saja dekat, klik kat sini. So tak perlu ubah apa-apa. Just ikut kepada bulan lah. Kalau contoh nak view bulan 1 lah. So kita tengok kat sini. Kalau nak tahu room, kita ikut format tadi lah. 312411 tu. Okay, kalau untuk room number, just klik kat sini. So kita nampak. Okay, untuk Daisy 1 dah ada. Daisy 2 dah ada. Daisy 3 belum. Kalau nak ni, tak perlu guna scroll down tadi. Kita just tengok saja untuk bulan masing. Yang ni kami tak siapkan lagi. Hak bawah kita tengok yang atas ni saja dulu. Ini sampel dia. So nanti dekat bawah untuk sketch 2 ni, yang ni akan ada dalam 14 resort lah. 14 resort title kat sini. 14 resort number. Okay. Kalau nak pergi room type, just pergi kat sini. Tak perlu pun scroll down ataupun tick untuk drop down. Kalau room number. Yang beza dia adalah kat sini, user just pilih bulan lah. Kalau macam contoh, nak tahu, okay, bulan Februari dah ada orang booking tak untuk room number. Contoh nak tengok, okay, Lavender dah ada, Villa Putri dah ada. Macam tu view dia. Okay, untuk dia punya note pula, okay, kalau untuk contoh color lah. Okay, sebelum tu, okay, sketch 1 dengan sketch 2 kami nak reconfirm dengan Cik Aziz dulu, sama ada nak sketch 1 ke sketch 2. Kalau sketch 1 kami akan fokus on sketch 1 sajalah. Kalau sketch 2 kami akan fokus dekat sketch 2. Beza dia macam yang kami sebut tadi, sketch 1 dia ada macam ni. Dekat sini, kalender, dia boleh pilih secara room type dengan room number. And then dia ada scroll down. Okay. Kalau untuk sketch 2, beza dia tak ada scroll down tu. Just boleh pilih bulan dan view saja secara report lah. Dia akan view macam ni. Kalau nak room type, pergi kat room type. So tak perlu lagi scroll down function tu. Tak ada dalam ni. Okay. And then, okay, kejap.